Ramai orang beli saham, melabur, ikut feeling, ikut tips di Telegram, di YouTube, ikut orang lain beli. Bila rugi, sorang-sorang tanggung. Kami di MFP Investors Academy, kami ada sistem, ada SOP, bukan tembak dalam gelap. Satu masalah besar kepada pelabur runcit adalah mereka ini kadang-kadang kebanyakannya tidak ada SOP, tidak ada sistem yang mereka ikut yang boleh guide mereka untuk mengatasi masalah utama dalam pelaburannya, itulah beremosi dalam melabur. Inilah satu perkara yang amat besar kerana emosi ni sebenarnya adalah perkara yang menjadi musuh utama dalam pelaburan. Kita tidak boleh beremosi. Dan satu-satu caranya untuk kita mengatasi masalah emosi ini, emosi takut ataupun emosi tamak adalah dengan adanya satu SOP, sistem yang mana kita follow step by step. Tanpa kita memikirkan tentang apakah perasaan kita dan feeling kita ataupun tips yang dapat daripada mereka yang kita tidak tahu dia punya latar belakang dan sebagainya. Di MFP Investors Academy, kami ajarkan satu SOP ataupun sistem yang mana kami mengajarkan 5 langkah dalam mengatasi masalah ini, dalam membuat pelaburan, dalam membuat keputusan dalam trading. Langkah-langkah itu adalah pertama, saring, yang kedua, semak, ketiga, nilai, keempat, noktah dan kelima adalah pantau. Jadi dalam kita membuat pelaburan, pertama sekali ialah kita perlu membuat saringan, filtering. Dan dalam filtering ini kita akan filter berdasarkan beberapa kriteria penting, fundamental untuk sesebuah syarikat itu dalam memastikan bahawa syarikat ini sebenarnya adalah syarikat yang betul-betul kita boleh pertimbangkan untuk membuat pelaburan. Jadi bila kita buat filtering ini, selalunya kita akan come out with dalam 20 sehingga ke 50 bergantung kepada keadaan pasaran, 20 hingga 50 syarikat yang kita boleh berbaloi untuk melihat dengan secara lebih detail. Selepas kita membuat saringan, kita pergi kepada proses semakan. Dalam proses semak, kita sebenarnya membuat semakan beberapa kriteria yang tidak boleh dibuat dalam proses saringan. Antaranya adalah kita nak melihat kepada pertumbuhan syarikat itu, yang dia punya track record 5 tahun dari segi jualannya, dari segi earningsnya dan dari segi dia punya pertumbuhan EPS-nya. Okey. Kemudian antara benda yang kita boleh semak di sini adalah dia punya PE ratio dia punya PE ratio atau PE gross ratio ataupun dia punya forward PE. Ini kita boleh buat semakan kerana kriteria ini dia berbentuk pilihan salah satu. Oleh itu kita tak boleh masukkan kriteria ini dalam saringan. Dan yang ketiga adalah kita perlu menyemak dari segi sama ada saham tersebut adalah saham patuh syariah ataupun tidak. Kerana tidak ada tool di sana yang ada di pasaran yang boleh menyaring saham-saham yang tidak patuh syariah. Selesai daripada kita membuat semakan, maka kita akan pergi kepada proses melihat kepada nilai saham tersebut. Di sini kita melihat kepada apakah rating yang dikeluarkan oleh penganalis profesional, the analyst punya rating. Kita lihat apakah dia punya target price, dan selalu memang ada banyak analis akan memberikan dia punya target price kepada sesuatu stok. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita perlu mencari median analyst target price. Jadi untuk menentukan sama ada sesuatu saham itu, nilainya adalah munasabah ataupun harga saham yang ada di pasaran itu adalah satu harga yang tidak terlalu tinggi ataupun dia bukan overvalue, dia adalah fair value ataupun under value, maka kita akan lihat kepada maximum buy price, iaitulah kita mengambil MATP itu dan kita applykan satu formula untuk mendapatkan dia punya maximum buy price. Maximum buy price ini adalah satu guide untuk kita bagi melihat sama ada harga pasaran semasa itu adalah satu harga yang fair value, yang nasabah untuk kita beli. Yang keempat adalah untuk kita menoktahkan pertimbangan kita sama ada kita mahu beli saham ini ataupun kita perlu tunggu dahulu. Jadi dalam kes ini, inilah bermulanya proses technical analysis. Kita akan melihat kepada carta saham itu, melihat di mana dia punya strength, di mana dia punya support
di mana dia punya resistance, dan selalunya kita akan beli di mana support. Kita hanya akan beli satu-satu saham dekat dengan harga support yang kuat, dan kita akan tentukan di manakah stop lossnya. Dan yang paling penting ialah dari segi sizing kita, berapakah unit yang kita nak beli itu sebenarnya kita tentukan dalam proses kita, bukan keputusan tu diambil ikut sedap hati. Kita akan tentukan sizing berapa unit yang kita akan beli berdasarkan kepada money management ataupun pengurusan risiko. Dalam MFP Investors Academy, kami ajarkan bahawa untuk satu-satu trade, maksimum kita boleh risikokan adalah 1% daripada NLV, Net Liquidation Value. Artinya, hanya kita berisikokan 1%, 1% daripada keseluruhan dana kita di dalam pelaburan. Dan secara keseluruhannya kita tidak boleh melebihi daripada 5% daripada NLV. Artinya kalau kita ambil keseluruhan trade yang kita masuk, kita tak boleh lebih daripada 5%. Jadi maksimum kita boleh rugi pun hanyalah 5%. Itu pun untuk rugi 5% ni adalah sangat-sangat jarang. Selalunya kita akan rugi satu-satu masa itu hanya 1% ataupun kurang daripada 1%, bergantung kepada apakah risiko yang kita ambil untuk setiap trade. Dan yang terakhir, langkah 5, apabila kita sudah membeli sesuatu saham, maka prosesnya adalah untuk memantau saham tersebut. Kita boleh pantau saham tersebut itu bergantung kepada kita punya style of investment. Kalau kita punya strategi pelaburan kita adalah growth investment, maka kita hanya perlu memantau saham itu sebulan sekali sahaja, dan kita akan lihat adakah di sana terdapat satu support yang baru, dan bila ada support yang baru kita boleh naikkan kita punya stop loss di bawah support itu. Dan cara macam mana nak kira berapa jauh antara support dengan stop loss itu pun kita ajarkan dalam kelas kita. Jika video ini bermanfaat kepada saudara, bolehlah komen. Saya nak juga tahu komen kepada saudara. Boleh komen sama ada saudara ada mempunyai ataupun ada menggunakan sesuatu sistem yang baik dalam pelaburan, dan boleh share dan like video ini. Layari www.mfp.org.my dan sertai kelas kami untuk menyertai MFP Investors Academy.